Setiap tahun, warga Politeknik Seberang Perai menantikan satu acara istimewa yang menyatukan hati dan semangat seluruh komuniti, terutama kaum wanita dan institusi politeknik. Pada 23 September 2025, Tamasya Puspanita kembali lagi dengan meluaskan sayapnya apabila berkolaborasi dengan Puspanita JPPKK dan rakan-rakan TVET yang lain dan diberi nafas baru dengan nama Carnival Sinergi TVET 2025. Tema kali ini adalah sinergi bersama dengan TVET. Acara ini bukan sekadar sambutan tetapi simbol kekuatan, kesatuan dan semangat buat semua warga PSP terutama kaum wanita yang menjadi tunjang kesejahteraan institusi. Untuk Puspanita, untuk Puspanita kita tak bezakan by tahun lepas dengan tahun ni, kita berdasarkan sesi. Untuk sesi Puspanita kita kira by sesi 2023 sehingga sesi 2025, yang mana kita boleh nampak jelas tu bila ada pengerusi yang baru iaitu Puan Ros Eliza, mantan pengarah PSP, dan beralih kepada pengerusi yang baru iaitu isteri kepada pengarah kita yang terkini iaitu Puan Nurlia. Di mana kita boleh nampak perubahan yang jelas tu adalah dari segi pengurusan Puspanita itu sendiri, lebih tersusun, lebih kemas, lebih aktif dan keterlibatan semua kaum wanita di PSP. Kita boleh melihat keterlibatan tu di dalam program pada tahun lepas 2024 di Tamasya Puspanita, yang mana penglibatan penuh daripada semua kaum wanita PSP, dan juga pada tahun ini juga di dalam Carnival Sinergi Puspanita, anjuran Puspanita JPKK dengan kerjasama Politeknik Seberang Perai. Bila kita nak kata perbezaan tu, kita tak nampak perbezaan yang signifikan. Yang saya nampak dia lebih meriah daripada tahun sebelum dengan tahun inilah. Kita nampak dia lebih keterlibatan semua kaum wanita di PSP ni. Imbas kembali Tamasya Puspanita 2024. Setahun yang lalu, Tamasya Puspanita 2024 telah mencipta kenangan manis di lokasi yang sama. Tema ketika itu adalah Indah Batik Sepanjang Zaman, di mana ia membawa mesej warisan yang kekal dan terus hidup dalam setiap generasi dengan menonjolkan keindahan batik sebagai lambang budaya dan warisan Melayu yang tidak lapuk di zaman. Pada Tamasya Puspanita 2024 ini, pelbagai program yang menarik telah dianjurkan, antaranya Batik Fun Walk, Chit-chat santai bersama Setiausaha Puspanita, Jejak Kanser saringan peringkat awal, pertandingan gubahan bertemakan batik, gerai jualan langsung bertemakan batik, mencari puspawangi, program vaksinasi HPV, bengkel penampilan diri dan spa package Politeknik Seberang Perai. Program dan aktiviti yang dianjurkan kita boleh nampak sepanjang 2023 dengan sepanjang sehingga 2025 lah, yang mana apabila saya telah dilantik menjadi setiausaha induk untuk Puspanita Politeknik Seberang Perai, tanggungjawab saya adalah untuk menyusun balik struktur organisasi Puspanita di bawah tunjuk ajar pengurusi kita iaitu mantan pengarah Puan Ros Eliza, dan tanggungjawab saya adalah menyusun semua aktiviti untuk dijadikan takwim Puspanita, di mana semua ketua-ketua biro, kita ada biro kebajikan, biro kebudayaan, biro pembangunan wanita, di mana semua ketua-ketua biro ini akan menyediakan satu atau dua program untuk kita masukkan dalam takwim. Sepanjang 2023-2025 ni tugas saya adalah untuk memastikan semua aktiviti ini dilaksanakan dengan baik, dan alhamdulillah semua aktiviti kita berjalan dengan sempurna.
semua dapat dijalankan. Ada 1-2 je yang tak dapat dijalankan atas kekangan beberapa faktor, tetapi banyak dijalankan dan keterlibatan semua warga wanita PSP ni sangat-sangat tinggi dan komited. Kini dengan semangat yang sama tetapi dengan wajah baharu, Tamasya Puspanita 2025 tampil lebih segar, lebih berwarna dan lebih bertenaga. Tamasya Puspanita kali ini menampilkan suasana yang meriah, kreatif dan penuh semangat berbanding tahun-tahun sebelumnya. Ia mencerminkan pembaharuan dalam pengisian, penyertaan dan aktiviti yang dijalankan dan menjadikan tamasya ini lebih hidup dan menarik perhatian. Bertemakan sinergi bersama dengan TVET, Technical and Vocational Education and Training, tema ini membawa maksud bahawa Puspanita bergerak seiring dengan aspirasi TVET yang menonjolkan kerjasama, perpaduan dan kekuatan wanita dalam mendukung pembangunan kemahiran serta kecemerlangan pendidikan teknikal di Politeknik. Tampil berbeza pada kali ini, antara program hebat yang dijalankan ialah Larian Hijau Madani, Majlis Perasmian Karnival Sinergi TVET bersama Datuk Ketua Pengarah JPPKK, Bicara Kepimpinan TVET, Forum Setulus Dua Hati Satu Visi, Seminar Usahawan Global China, Hijab Stylist, Pesona Hijab dan Image, Aktiviti Hijau Green Drop, Pameran TVET bersama Politeknik dan Kolej Komuniti, serta Malam Protokol dan Etika Makan. Kejayaan menganjurkan karnival ini boleh dibuktikan dengan usaha yang gigih oleh kerjasama yang hebat dari semua pihak, terutamanya Jawatan Kuasa Induk Puspanita itu sendiri. Okey, impak yang paling besar adalah pertama, kesihatan mental. Sebab saya rasa mana-mana NGO atau persatuan dia menyediakan ruang sosial untuk setiap ahli dia untuk bersosial, meluangkan masa, ada aktiviti yang berfaedah kepada mereka. So kesihatan mental, keseimbangan emosi untuk warga wanita PSP ni lebih sihatlah di kalangan mereka. Dan sebenarnya kalau kita tengok pun Karnival Sinergi 2025 yang baru dilaksanakan ni, dia menyediakan ruang bakat dan kepimpinan kepada warga wanita PSP. So di sini walaupun kita kata dia hanyalah persatuan sampingan untuk Politeknik, tetapi dia menyediakan ruang untuk dia menyerlahkan lagi bakat dia, menyerlahkan lagi leadership mereka masing-masing di dalam setiap program yang dianjurkan. Dan impak secara tidak langsungnya dia memberi imej yang positif kepada Politeknik itu sendiri, sebab kita dapat tengok komen daripada orang luar untuk setiap program ni. Kita boleh nampak kejayaan program yang dilaksanakan tu dapat dilaksanakan dengan baik. So kejayaan program dapat dilaksanakan dengan baik oleh Puspanita PSP ni bukan seorang punya one man show. Dia mesti kita punya teamwork, committed, kerjasama di antara semua ahli yang dapat menjayakan program ni. So sebenarnya dia memberi imej yang positif lah kepada Politeknik Seberang Perai itu sendiri. Tamasya Puspanita 2025 bukan sekadar acara tahunan. Ia adalah cerminan kepada keutuhan wanita yang bukan sahaja menyumbang tenaga dan bakat, tetapi juga kasih sayang dan iltizam demi kemajuan bersama. Momen atau kenangan sebenarnya banyak yang kita dapat kutip lah. Terutamanya adalah saya suka kepada perkataan kerjasama, sinergi itu sendiri. So sebenarnya sinergi
kalau tak ada sinergi yang baik di antara semua ahli Puspanita PSP, saya rasa program kita tak dapat berjalan dengan baiklah. Saya rasa kenangan yang paling baik adalah sinergi di antara ukhuwah di antara semua ahli Puspanita PSP, sebab kita kena main balik objektif Puspanita, bekerjasama tanpa mengira pangkat. So bila kita dapat memahami objektif penubuhan Puspanita tu di setiap organisasi, saya rasa kita dapat memberikan komitmen dan kerjasama yang baiklah untuk setiap program yang dianjurkan. Yang itulah kenangan yang saya rasa yang positif lah untuk saya sebagai SSU. Saya rasa harapan untuk tahun 2025 adalah sesi terakhir bagi kami jawatankuasa induk untuk Puspanita menggerakkan Puspanita PSP. Saya harap barisan Puspanita untuk untuk sesi seterusnya dapat meneruskan kecemerlangan dan mungkin bertambah baik dari masa ke semasa lah. Dan dengan sokongan padu pengerusi Puspanita, insya-Allah Puspanita PSP saya harap dia lebih cemerlang lah untuk tahun-tahun berikutnya. Itu saja. Terima kasih kepada semua ahli Puspanita, urus setia dan warga Politeknik Seberang Perai atas usaha dan komitmen luar biasa dalam menjayakan Tamasya Puspanita 2025. Dengan semangat yang terus berkobar, kita melangkah ke hadapan menerus warisan dan bersama-sama meraih keunggulan.